Ini 5 smartphone flagship killer yang korang boleh consider untuk beli awal tahun ni. Yang ni untuk korang yang tak nak spend RM4-5,000 beli smartphone flagship. Let's go. First, kita ada Xiaomi 15T Pro. Phone ni sesuai untuk korang yang nak kamera power plus performance kuat, tapi harga masih dalam range mampu milik. Dia ada kamera Leica, sokongan rakaman video high-end, chipset flagship MediaTek dan skrin AMOLED 120Hz yang solid. Kalau korang suka buat konten, suka rekod video time travel atau korang nak phone yang serba boleh dan serba lengkap, ni antara flagship killer paling lengkap. Kedua, OnePlus 15. Phone ni fokus pada smooth performance dan bateri yang besar gila. Phone ni menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Chipset flagship terkini. Selain tu, phone ni juga dilengkapi dengan bateri yang besar 7300 mAh dengan wired fast charging 120W yang memang laju gila. Phone ni turut menggunakan Oxygen OS yang dikatakan sangat lancar dan efisien. Kalau korang jenis heavy user, suka main game dan nakkan phone yang tak berat, OnePlus 15 memang killer untuk flagship mahal. Ketiga, kita ada Poco F8 Pro. Phone ni boleh dikatakan sebagai phone yang mempunyai prestasi paling kuat untuk harga paling rendah. Poco F8 Pro menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite, dilengkapi dengan skrin AMOLED 120Hz dan turut mempunyai cooling system yang fokus untuk gaming. Walaupun kamera dia bukan yang paling power, tapi untuk orang yang nak phone yang responsif, boleh guna lama dan pada harga mampu milik, Poco F8 Pro ni memang tidak mengecewakan. Keempat, Realme GT7 Dream Edition. Phone ni agak lain sikit. Dia gabungkan design eksklusif plus prestasi smartphone flagship. Phone ni menggunakan chipset flagship, bateri besar 7000 mAh, silicon carbon Titan battery, fast charging 120W dan design yang memang nampak cun. Kalau korang nak phone yang laju dan nampak lain dari yang lain, Realme GT7 Dream Edition ni pilihan yang menarik. Kelima dan terakhir, iQOO 13. Phone ni memang sesuai untuk korang yang serius pasal gaming dan performance. Phone ni menggunakan chipset flagship Snapdragon 8 Elite. Ada sistem cooling yang besar, skrin 144Hz dan bateri 6150 mAh yang tahan lama. Walaupun phone iQOO 13 ni rilis Disember tahun 2024, tapi phone ni masih lagi relevan sebagai flagship killer untuk tahun 2026 ni. Jadi itulah 5 smartphone flagship killer yang terbaik dan berbaloi untuk korang beli. Actually kan ada lagi satu phone flagship killer yang memang betul-betul terbaik, tapi belum rilis lagi dekat market Malaysia ni. Kalau korang tahu, cuba korang komen phone apa tu.